Tiga kereta milik seorang individu dikenali sebagai Cikgu Chandra dibakar, dipercayai dilakukan oleh sekumpulan lelaki yang tidak dikenali. Menurut perkongsian pendakwah bebas, Firdaus Wong Wai Hang di Threads, kejadian itu berlaku pada pagi Selasa. Petang tadi, 3 buah kereta dengan beberapa lelaki memakai topeng penuh dan bersenjatakan parang cuba membunuh Cikgu Chandra. Awal pagi tadi, sekitar jam 3 lebih, mereka membakar ketiga-tiga buah kereta Cikgu Chandra. Mujur polis dan bomba sampai cepat untuk memadamkan api dan mengawal keadaan, ujarnya pada Selasa. Sebelum ini, rumah Cikgu Chandra di Puchong didakwa telah diserang sekumpulan lelaki yang memecahkan cermin kereta serta tingkap kediamannya. Serangan ini berlaku hanya beberapa hari selepas seorang pendakwah bebas terkenal, Zamri Vinat, diserang sekumpulan lelaki ketika berada di dalam keretanya. Firdaus Wong turut menegaskan supaya mereka yang melakukan jenayah tersebut diambil tindakan segera. Kita tidak boleh biarkan pelampau begini berleluasa. Ini negara hukum. Hukum penghasut dan pelampau dengan segera sebelum tindakan mereka membakar negara, katanya.